Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Nina tengah godak pengat labu yang Nina nak buat untuk Joanna berbuka puasa sekejap lagi. Selamatnya bulan Ramadan kepada semua umat Islam yang mengenali Nina lah. Jadi ini adalah bahan-bahannya yang gunakan labu, santan, sagu, tepung beras dan juga tepung pulut semestinya lah. Okay, for the first step, senang saja cara-caranya. Kita panaskan dulu air ni untuk apa? Untuk kita rebus kita punya labu ni. Rebuslah sehingga dia lembek. Dan kita letakkan sedikit garam supaya rasa dia balance nanti. Dan sambil kita tunggu kita punya labu tu mendidih ataupun dia lembut, kita didihkan dulu air ni untuk kita masukkan sagu. Nina tak guna sagu ni dengan banyak sebab apa, nanti kalau kita masukkan ke dalam santan untuk kita buat pengat nanti, santan tu akan menyerap sagu dan kita punya akan jadi likat. So bagi Nina tak berapa nak sedap sangat lah. So bila kedua-duanya kita dah nampak cantik dan lembut apa semua, Nina toastkan. Okay, kalau ditanya sagu ni rebus berapa lama, Nina tak tahu. Cuma Nina main agak-agak je. Dan Nina tak tuangkan air sejuk pun. Nina biar je sampai dia melembut selepas Nina tuskan. Okey, selepas kita dah nampak dia cantik macam tu kan, Nina lenyekkan. Dan selepas tu Nina masukkan 2 sudu tepung beras. Okey, ni secara sikit-sikit je. Dan Nina masukkan juga gula lebih kurang dalam 1 sudu bersama dengan sedikit garam lah. So Nina adun. Okay, Nina tak nak kita punya adunan ni terasa tepung sangat. Jadi Nina sebab itulah Nina masukkan sedikit demi sedikit. Dan kemudian kita masukkan tepung pulut pula 2 sudu juga. Kalau still nampak dia belum nak jadi dough, tambahkan lagi sikit demi sedikit. Kenapa Nina buat macam ni? Sebab Nina nak pastikan Nina punya adunan tu tak terlampau lebih dia punya tepung. Tapi kita still nak ada rasa kenyal dia. Okay, so bila dah nampak macam ni, Nina pun adunlah menggunakan Nina punya tangan. Okay, sehinggalah dia menjadi bulat macam ni. Ni tak terlalu keras ya, dia agak-agak je rasa dia punya texture tu kan. Kemudian sebab Nina nak jadikan dia batang dan juga buah labu, Nina bagikan suku dan setengah lebih kurang macam tu. Okey, kepada 2 bahagian lah. Satu letak warna merah dan satu lagi Nina letak pewarna kuning. Merah tu sebenarnya tak ada warna hijau sebenarnya, sebab tu Nina pakailah warna merah ni. Okey, selepas tu jom kita bulat-bulatkan dulu untuk jadikan dia bentuk labu. Okey, kat sini ada orang guna lidi. Sebab Nina tak ada lidi kat rumah. Nina ada pun sudu. Kita guna je lah sudu kat sini. Asalkan dia nampaklah bentuk macam labu. Kalau tak nampak bentuk macam labu tu, halal dihalal je lah ya. Selepas tu bolehlah kita rebus kita punya labu yang kita dah siap buat ni kan. Okey, sehingga dia menggelegak ataupun sehingga dia masak. Okey, kalau macam ni dia still belum masak tau. Kita tunggu sehingga dia bubble dia lagi banyak. Okey, bila dah jadi macam ni, sebelum dia melembah keluar, kita tutup dulu lah api dia. Dan kalau macam ni dia dah masak dah. Okey, selepas tu sementara kita nak tunggu dia macam sejuk sikit, kita tuangkan santan ke dalam periuk yang Nina tak buka lagi api. Okey, masukkan santan 1 kotak. Kemudian kita masukkan pandan dan juga kita masukkan sedikit air. Selepas tu Nina teruslah masukkan gula. Gula ni ikut taste masing-masing. Nina masukkan lebih kurang dalam 4 sudu gula sebelum Nina tuang lagi air. Tapi apa hal dulu, kita kena masukkan sedikit garam dan tunggu yang ni mendidih dulu, barulah nak tuangkan air lagi sekali. Okey, kita punya labu ni Nina dah toast kan. Kan. Okey, nampak dia bubble, barulah Nina tuangkan air. Okey,
Selepas tu kita godak lagi, jangan sampai dia pecah. Okey, dan selepas dia dah keluar bubble, nampak dia dah mendidih, barulah kita masukkan kita punya labu yang kita dah siapkan ni. Okey, selepas tu teruslah masukkan kita punya sagu yang dah siap juga kita rebus tadi. Kalau anda suka kuah banyak, letaklah sedikit kuahnya. Tapi kalau suka kurang manis, kurangkanlah gulanya. Ikut taste masing-masing ya. Tidak terhad ya, sebab semua ni adalah subjektif. Okey. Okey, selepas tu bila dah keluar bubble, dah bolehlah tutup api dan siap pengak labu ni. Bolehlah ni nak makan untuk berbuka puasa nanti. Anda semua buka puasa apa hari ni? Dah fikir ke? Selamat mencuba. Bye bye.